Bila negara-negara besar mula buka mulut, penipuan yang cuba ditutup rapat, akhirnya tetap akan terbongkar dengan cara yang amat memalukan. Kecoh betul dunia sekarang. Tiba-tiba sahaja Presiden China Xi Jinping memberi amparan keras terus kepada Donald Trump. Xi Jinping memberitahu Trump dengan lantang, Selat Hormuz itu ditutup berpunca daripada perang haram yang dicetuskan oleh Amerika Syarikat dan rejim Ispiyol ke atas Iran. Bayangkan bagaimana pucatnya muka pemimpin Amerika Syarikat bila dengar teguran tajam ini. Menteri Luar Iran Araghchi memang sedang bermain catur di tahap tertinggi. Beliau dengan bijak berjaya meraih sokongan dari pelbagai sudut dunia. Kita sedia maklum bagaimana rakusnya Amerika Syarikat dan Ispiyol ini membuli negara-negara Timur Tengah. Akan tetapi, kali ini mereka tersalah langkah. Sekatan dan siri serangan haram mereka akhirnya memakan diri sendiri. Bila sudah terdesak dan nampak sangat kekalahan di depan mata, mulalah keluar taktik kotor. Trump, menerusi laman Truth Social miliknya, tiba-tiba memuat naik status yang kelakar dan menampakkan sangat dia sedang menipu. Trump mendakwa kononnya Iran baru saja memaklumkan kepada Amerika Syarikat bahawa mereka sedang berada dalam keadaan keruntuhan. Dia juga memandai-mandai menulis yang Iran merayu supaya Amerika Syarikat membuka Selat Hormuz secepat mungkin, sementara mereka cuba memikirkan situasi kepimpinan di sana. Kelakar bukan? Nampak sangat Trump terdesak mahu tunjuk hero di mata penyokongnya sendiri, walhal realitinya jauh panggang dari api. Pembohongan murahan ini pantas dicantas oleh juru cakap tentera Iran. Mereka dengan tenang menegaskan bahawa Kor Pengawal Revolusi Islam sedang mengawal rapi bahagian barat Selat Hormuz. Sementara itu, Angkatan Laut tentera mereka pula menguasai bahagian timur selat tersebut dengan koordinasi yang sangat kemas. Tiada istilah merayu atau runtuh seperti yang dijajah oleh Presiden Amerika Syarikat itu. Mereka tutup selat itu sebab mereka berkuasa penuh ke atasnya. Lebih mengejutkan, tamparan buat Amerika Syarikat bukan datang dari Asia sahaja. Rakan sekutu mereka di Eropah pun sudah mula goyang. Buat pertama kalinya secara terbuka, Kanselir Jerman, Friedrich Merz, mengeluarkan kenyataan yang sangat memedihkan telinga Washington. Dia mengakui bahawa Iran sebenarnya jauh lebih kuat daripada apa yang disangkakan selama ini, dan Amerika Syarikat kini sudah terperangkap tanpa ada jalan keluar dari peperangan tersebut. Bukan setakat kekuatan tentera, semangat rakyat mereka juga sangat luar biasa teguh. Ada satu kenyataan berani daripada seorang wanita Iran bersenjata yang cukup menggetarkan jiwa sesiapa yang mendengarnya. Beliau mendedahkan mengapa seramai 30 juta rakyat di sana telah mendaftar sebagai sukarelawan. Mereka bukan mendaftar untuk bersorak di tepi jalan, tetapi mereka bersiap sedia untuk mati syahid. Apabila sebuah negara mempunyai puluhan juta rakyat yang langsung tidak takut mati, senjata canggih apa sekalipun tidak akan mampu menundukkan mereka. Jutaan jiwa yang sanggup menggadai nyawa demi mempertahankan tanah air. Subscribe Berita Bawah Tanah.